asalkan awak dah mohon, awak lepas requirement, awak kalau program ada interview, awak lepas interview, first come first serve. Anak-anak pintar ni dia memang ada kebolehan kognisi yang sangat tinggi dengan tahap-tahap yang berbeza-beza, tapi dalam masa yang sama mereka ada banyak isu psikologi. Sebab kalau kita tengok gifted kepintaran kognisi dia tahap ni, tapi dari segi kematangan emosi, kematangan sosial, spiritual di tahap umur dia sebenar. Betul. Walaupun umur dia 12 atau 11 atau 12 tahun tu, tapi mental age dia tu mungkin kadang-kadang 17 18. Dan pernah kita ada mental age 21, pernah ada. Jadi bayangkan budak mental age 21 berada dalam badan budak umur 11 12 tahun. Banyak isu psikologi. Secara umumnya program tu adalah sama, jadi pembelajaran semua tu adalah sama. Pensyarah sama, fasiliti sama. Bergraduasi nanti pun bersama-sama dengan pelajar UP. Beza dia tadi tu, yang utama adalah dari segi saluran kemasukan tu. Itu yang special. Baik, kembali lagi kita dengan Encik Megat untuk segmen seterusnya. Jadi Encik Megat hari ini akan bercerita berkenaan dengan post graduate antarabangsa. Jadi sebenarnya kalau tak kita nak kena cakap English, Encik Megat. Jadi kita cakap kampung. Tapi boleh, mungkin Encik Megat boleh perkenalkan diri dulu dan apa sebenarnya job scope Encik Megat di UKM-ship. Okay, thank you Zat. Nama saya Megat Syarifuddin, selaku Ketua Projek untuk pengambilan pelajar pasca siswazah antarabangsa. So mungkin saya bagi background sikit lah, brief introduction. So sebenarnya kat UKM ni kita dah lama sebenarnya ambil pelajar pasca siswazah antarabangsa. Cuma kita belum pernah ada saluran yang spesifik untuk pelajar antarabangsa masuk through one channel. So dulu-dulu cara dia, pelajar ni semua masuk directly ke fakulti. Tapi sekarang ni melalui UKM-ship kita ada satu laluan untuk spesifik untuk pelajar antarabangsa memohon, tak kisahlah program prasiswazah, pasca siswazah, fellowship dan sebagainya. So kita ada satu laluan untuk semua pelajar antarabangsa. Jadi memang kita dah kumpulkan semua pelajar-pelajar ni dekat satu tempat dan diorang ada satu tempat yang kita kata sebagai center yang mudahlah untuk memudahkan. Betul. Okey, kalau macam tu saya ada sedikit persoalan sebenarnya, sebabnya kita nampak pelajar antarabangsa dekat UKM ni makin hari makin bertambah. Dia getting big kan tu. Jadi apa sebenarnya orang kata kenapa, why they choose UKM in the first place? Kalau in terms of why they choose UKM, sebenarnya sebab saya rasa the first things first lah, UKM ni dia boleh dikatakan satu institute, walaupun kita actually bukanlah terlalu lama sebenarnya umur kita tahun ni as of 2025 kita 55. Berumur 55 tahun 55. So kalau kita compare dengan tahun ni dah boleh bawa keluar KWSP lah UKM 55 kan. Tapi kalau kita compare UKM ni dengan universiti-universiti yang lagi established macam Oxford ke Harvard ke, sebenarnya kita sangat-sangat muda. Betul. Tetapi saya rasa sebab the academic workforce lah, kita punya usaha kita dalam mengeluarkan publication yang berkualiti tinggi dan memberi impact yang tinggi kepada society. So secara tak langsung kita menjadi satu center rujukan lah, satu tempat rujukan oleh bukan just public tapi government daripada luar pun merujuk kepada UKM untuk mendapatkan input berkenaan perubahan polisi daripada segi sains dan juga sains sosial secara keseluruhan lah. So secara tidak langsung kita menjadi satu center di mata antarabangsa untuk rujuk perkara-perkara sebeginilah. Dan kalau daripada Cik Pegas, sebab Cik Pegas dah I think a few years memang dah berkecimpung dalam landscape postgraduate master dan PhD kan. Alhamdulillah. Kebanyakan student yang datang ni sebenarnya diorang ni bidang apa sebenarnya? Yang untuk ke UKM lah, daripada pelajar antarabangsa, kebanyakannya daripada bidang apa? Kalau kita tengok kepada bidang UKM ni, since dia punya first establishment, fakulti-fakulti yang terawal adalah sains sosial, pengajian Islam So daripada this area kita dah boleh dikatakan well seasoned. Kita dah
memang dia banyak pengalaman. Ini kita punya core Kita punya core. So mostly akan lean terhadap program-program ni. Okay. But dengan technological advancement yang kita telah lalui through all these years sejak kita punya establishment, kita actually excel juga dalam bidang-bidang seperti medical, health sciences, even dentistry dan pharmacy pun kita actually quite advanced compared to most of the Southeast Asian countries lah. Betul. One of kalau tak silap saya ada 2 minggu lepas bercakap dengan pelajar-pelajar antarabangsa yang datang kan. Mereka kata kita punya one of the reason why dia nak datang ke Malaysia is one of the purpose is technology advancement daripada untuk medical. And lagi satu sebenarnya mereka kata kita punya yuran ataupun perbelanjaan kita di sini lebih murah berbanding dengan negara mereka, sedangkan kita tahu Indonesia punya currency rate kalau sekarang ni at par lah dengan Malaysia kan, dan dia kata lebih murah berbanding di Indonesia. Kalau di China memang memang lagi ni lah lagi tinggi lah. Lagi tinggi tu. Tapi betul, sebenarnya kita melihat juga kepada, sebab sekarang sometimes bila orang dia nak invest money untuk education ni, dia akan melihat kepada yuran. Tapi yuran tu sebenarnya bukan hanya merangkumi macam mana pengajaran dan pembelajaran dalam kelas saja, tetapi menggunakan juga facility. So actually UKM ni kita, walaupun kita punya facility boleh dikatakan top notch lah, international class, but kita still try to maintain a fee yang affordable kepada majority masyarakat. Alright, Cik Megat, maybe one or two last questions lah. Okay. Susah tak nak masuk UKM? Selalu orang akan tanya tu lah, susah tak masuk UKM? Soalan cepu mas. Okay, susah nak masuk UKM. Boleh dikatakan UKM ni disebabkan kita ada quality control lah. Kita quality control. So memang akan ada a few obstacle untuk masuk ke UKM. Tapi that's why bila kita keluar for promosi, kita berjumpa dengan pelajar, dengan parents, kita encourage dia untuk start doing well at an early stage, supaya dia tak menyusahkan perjalanan pelajar tu untuk ke UKM. Yeah. Tapi even though let's say kalau susah, katakanlah kalau dia punya current results not doing so well, kita ada juga saluran-saluran lain like our foundation program untuk menyediakan dia atau untuk mengimprovekan dia punya situation, untuk membolehkan dia masuk ke UKM. Okey lah, itu sedikit sebanyak untuk ni. Last but not least, selalunya pelajar international ni dia akan kebanyakannya akan tanya pasal IELTS, benda-benda ni selalu dia orang tak lepas, is because of the English proficiency tu lah. Ada tak jalan lain untuk kita ketengahkan mereka ni? Of course. So macam saya cakap tadi, UKM kita akan cuba memudahkan untuk anyone yang interested untuk sambung belajar kat UKM ni untuk masuk ke UKM. So as of recently kita ada program English kita sendiri. Kita ada HEET, Higher Education English Test, di mana pelajar walaupun dia memohon tanpa IELTS, MUET ataupun TOEFL ataupun any other English punya certificate lah, kalau let's say dia apply tanpa any of the certificate, they can sit for our HEET program untuk memudahkan dia masuk ke any of our academic program dalam UKM. Of course different program akan ada different score lah untuk dia capai sebelum dia masuk, tapi program tu ada untuk memudahkan pemasukan pelajar. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan HEET, selepas ini kita akan bersama dengan yang menguruskan HEET UKM. Jadi itu sahaja daripada kami buat masa sekarang. Kita jumpa selepas ini. Baik, Assalamualaikum. Kembali lagi untuk segmen yang terakhir bersama kita hari ini. Untuk yang macam saya cakap tadi, kita ada HEET, Higher Education English Test. HEET bersama kita adalah Dr. Ehsan dan juga Cik Hairi. Apa khabar? Selamat datang ke set kami.
untuk podcast Generasi Varsity. Jadi mungkin doktor boleh explain sikit latar belakang doktor dan juga HIT. Okey, boleh baik. Terima kasih Cik Aizat. Saya Nur Ehsan Muhammad Said, nama penuh, biasa orang panggil Ehsan. Pensyarah dari Fakulti Pendidikan UKM. Saya dah berkhidmat masuk tahun ni 17 tahun. Saya menyandang jawatan sebagai ketua HIT ni di UKM SHAPE. Ni kiranya tugas hakiki saya di Fakulti Pendidikan. Pos pentadbiran di UKM SHAPE sebagai ketua HIT Higher Education English Test, yang mana sudah masuk ke tahun kedua untuk HIT ni. Okey doktor, untuk HIT ramai yang bertanya-tanya sebenarnya kenapa HIT? Kenapa HIT? Why HIT? Higher Education English Test. Dan apa itu HIT actually? Ya. Bila Datuk Pengarah lontarkan idea ni kepada saya dan rakan-rakan di Fakulti Pendidikan, memang saya menyambut baik. Sebab mana bila saya kenang kembali, bila kita tengok kembali ujian kompetensi bahasa Inggeris sedia ada yang diterima pakai untuk kemasukan ke UKM ni, yang pertamanya contoh MUAT. MUAT ujian yang baik, tetapi dia di bawah pengawasan MPM, KPM. Untuk KPT belum ada lagi exam yang kita buat sendiri, kita bangunkan sendiri. Dan disebabkan UKM ni universiti awam di bawah pantauan KPT, HIT ni menjadi produk pertama KPT di bawah pengawasan KPT, tetapi produk oleh Universiti Kebangsaan Malaysia. Tetapi kita juga libatkan dari segi contoh macam peringkat review, pewasitan, kita involve pensyarah, pakar dari universiti yang lain juga di Malaysia dan juga universiti luar negara. Jadi kenapa kalau kita kata HIT, apa pula beza IELTS, TOEFL dengan HIT? Sebab kita dah ada ujian bahasa Inggeris antarabangsa. Now, nature IELTS dan TOEFL ni dia buat untuk calon yang nak keluar negara bahasa Inggeris sebagai bahasa pertama untuk hidup di sana. Walaupun ujian bahasa Inggeris dalam konteks akademik, tetapi dia juga ada menguji kebolehan teks atau topik yang umum. Dia dalam konteks akademik, tapi contoh topik pasal gadgets, topik pasal sayur. Saya sendiri pernah kena dapat soalan berkenaan sayur, sayuran, berkenaan perayaan. Okey. Ya. Sebab sesuai dan contoh ujian mendengar dia lebih kepada ada juga satu tu saya ingat ujian masa ujian pendengaran tu dia tanyakan berkenaan beli tiket konsert. Okey. HIT kita memang tak tanya benda macam tu. HIT roh dia memang higher education, konteks pendidikan tinggi. Jadi soalan yang dan pilihan stimulus, pilihan bahan yang kita nak uji pun semua topik tu kita akan tanya. Ini topik ni kena tak dengan kehidupan kampus? Kan berkaitan etika penyelidikan contoh, berkaitan strategi pembelajaran, berkaitan kerja kumpulan. Tapi kita tidaklah menguji pengetahuan berkenaan perkara-perkara itu. Bukan contoh macam etika penyelidikan tu, jangan takut, jangan ingat nanti kami diuji berkenaan etika penyelidikan. Kita uji bahasa, tetapi temanya tu tema topik yang dibuat. Orang kata berkonsepkan pendidikan tinggi. Berkonsepkan pendidikan tinggi. Contoh macam climate change, kalau item writer bangunkan soalan berkenaan climate change, teks climate change, saya kata yang ni dia tak applicable untuk calon merentas disiplin. Ya, jadi kita tak terima benda topik-topik sedemikian. Saya nak tambah juga kepada doktor. So dia nak bagi kesinambungan daripada exam entry level yang kita ambil ni dengan apa yang dia akan face kat higher education. Berapa ramai antara kita yang kita ambil MUAT atau IELTS, we study hard for it, tapi dah lepas
ilmu tu bagaimana? Dia let it go je. Dia just hilang macam tu je. It's just a test. Yes. Kat sinilah kita dapatkan kesinambungan tu. Berdasarkan tema yang these students will face in higher education. So ada that kesinambungan lah. Kita cuba penuhi gap, kita cuba. We're not saying that all these other tests, available tests, are not good. They're great. These are great tests. Cuma kita lebih terfokus kepada konteks pendidikan tinggi, lebih tersasar kepada higher education. Sebabnya ialah bila diletakkan HIT sebagai nama penuh higher education in research, kenapa higher education in research, dan kita ada IELTS, kita ada MUAT, kita ada TOEFL. Jadi bila doktor berkata demikian, memang fokusnya ataupun kita temanya itu adalah higher education ataupun pendidikan tinggi. Jadi mungkin kita dah faham kenapa. Jadi ada juga yang tanya, adakah yang lebih susah daripada MUAT ataupun IELTS? Sebab bila kita tengok tadi dia dah bertemakan itu. Adakah ianya menjurus kepada itu ataupun macam mana? Saya suka soalan ni. Adakah lebih susah atau lebih senang? Sebab jawapannya dia relatif kepada yang mengambilnya. Sebab susah atau senang tu susah kita nak tentukan. Sebab lain orang, lainlah tahap kesusahan. Tetapi apa yang saya boleh katakan berkenaan HIT ini adil. Adil kerana, contohnya, topik-topik kita pilih daripada topik yang relevan untuk pendidikan tinggi. Calon telah pun melalui perkara tersebut. Contoh berkenaan kerja kumpulan, tugasan, pandangan mereka berkenaan plagiarism, menipu dalam buat assignment, atau kejujuran, etika dalam penyelidikan, atau etika dan integriti dalam menyiapkan tugasan. Ini sesuatu yang memang bermain di fikiran pelajar. Kan pelajar pendidikan tinggi, sama ada dia fikir ataupun dia pernah lakukan, dia pernah lalui, dia pernah lakukan, dia pernah buat. Jadi dia adil bagi saya. Topik tu kalau pelajar kata tak pernah dengar, maksud dia tak doing the higher education lah. Kalau macam tu dia tak betul. Dan mungkin kita fikir ada juga calon yang undergrad, calon perahsiswazah yang mungkin macam belum bersedia, dia rasa macam topik yang relevan pada konteks pendidikan tinggi tetapi mereka belum masuk. Jadi adakah tu akan jadi satu cabaran? Yang tu mungkin yang kata susahlah perkara ni sebab dia dah tersasar, dia dah terfokus kepada konteks pendidikan tinggi. Tetapi macam saya kata dia adil bila kita explain, kita terangkan, we are transparent. Kita maklumkan dalam website yang mana ada tajuk-tajuk sekian, skop sekian, yang mana kalau pelajar layari laman web kami, ada maklumat berkenaan dengan topik-topik yang diuji, dan pelajar boleh buat persediaan. Mungkin dia tak tahu apa yang masuk, tapi dia dah boleh agak dan pada masa yang sama kita prepare pelajar untuk masuk ke program pengajian. Setidak-tidaknya kalau dia dah membaca berkenaan etika penyediaan pendidikan, etika melaksanakan tugasan, study skills, yang dia akan buat lah yang akan buat atau masa dah ada. Ya, betul. Mungkin soalan tu tak keluar dalam exam, tetapi dia dah bersedia untuk tu. Bila dia masuk ke program, dia jadi pelajar yang matang. Maksudnya HIT ni dia bukanlah satu, saya boleh kata dia berlainan daripada yang lain. Sebabnya kita nampak daripada apa yang kita dengan Cik Airi cakap tadi, dia lebih kepada kita boleh rangkumkan dia sebagai persediaan kepada kita nak go for higher education. Dia bukanlah seperti macam doktor kata tadi, bukanlah yang lain tu tak bagus juga. Kita ada MUAT, kita ada IELTS dan TOEFL, tapi dia lebih kepada general knowledge yang happen in the world. Tapi yang ini lebih memang kita menjurus kepada higher education. Okey doktor. Kita dah tahu secara generalnya higher education English test atau HIT ni bagaimana. Mungkin kita nak tahu juga penerimaan pelajar-pelajar antarabangsa berkenaan dengan HIT di kebelakangan ini macam mana? Apa respon daripada pelajar-pelajar antarabangsa berkenaan dengan HIT?
Ya, kita dah ada sekitar sekarang dah menghampiri 600 calon daripada awal kemunculan HIT. Kita mula Oktober 2023 sampai sekarang kita dah ada menghampiri 600 calon. Ada calon yang rata-rata kita sangat appreciate, kita sangat hargai, dari China. Mereka sangat berminat untuk masuk ke UKM dan mereka menduduki HIT. Ada calon yang kita nampak belum bersedia, jadi kita sarankan untuk ikut latihan. HIT yang unik, nak kata unik, ada je ujian kompetensi lain yang buat latihan, tetapi kita turut sediakan beri pilihan kepada pelajar bakal calon untuk jalani training dahulu sebelum menduduki exam. Ada juga calon kalau dia nak masuk terus, dia nak gamble, dia nak terus masuk untuk HIT ni, bila masuk tiba-tiba result dia tak mencukupi, tak lepas syarat minimum program pengajian. Jadi masa tu dia ada dua pilihan, sama ada dia nak mengulang sampai lulus ataupun ikut training. Dibenarkan sebegitu rupa. Kita bagi flexibility itu. Ataupun siapa yang belum yakin dia nak masuk, ikut training dulu pun baik juga. So there's a flexibility yang kita tetapkan, bukanlah seperti macam contoh exam-exam yang lain. Sebab saya pun dah ambil 2-3 exam. Terms of word dan IELTS saya pernah ambil both of it. Memang tak ada persediaan. Dia kurang lah dan kita kena baca buku sendiri, betul, doing those things sendiri. Tapi bila doktor kata giving those training tu betul, sangat bagus dan giving the flexibility kepada pelajar-pelajar memilih sama ada dia nak terus kepada exam ataupun dia boleh doing the training first. So betul, itu salah satu kita boleh katakan the beauty of the HIT yang tak ada di tempat lain. Ya, betul. Okay, saya boleh katakan itu. Mungkin last questions kepada Zee Ari dan juga doktor berkenaan dengan HIT. Apa kita katakan sebab yalah kita dah bercakap daripada 2023, 2024 ni dah 2025. So what's your expectations and what your visions untuk HIT akan datang? Expectation kita, kita memang berdebar sekarang disebabkan HIT ni selepas kita jalankan pada 2024 kita jalankan dan diberi kebenaran oleh Kementerian Pendidikan Tinggi untuk digunapakai bagi kemasukan ke UKM. Tapi pada November 2024 Kementerian dah benarkan HIT ini digunapakai untuk kemasukan ke UA, Universiti Awam Seluruh Negara. Jadi kita jangkakan akan ada pertambahan calon yang drastik. Yang kami tengah buat pelbagai persiapan, selalu antaranya yang berkenaan promosi. Sebab kita tahu akan ada banyak soalan, so kita akan sediakan FAQ, kita sediakan video promosi untuk bantu perjelaskan kepada publik, pada pihak yang ingin bertanya lanjut. Jadi kita harapkan HIT ni akan jadi satu produk kebanggaan negara, dan not just oleh UKM tetapi kita akan libatkan universiti awam yang lain, pakar-pakar dari universiti awam yang lain, dan not just universiti awam, dari IPTS even. Dan dia akan berkembang dan mungkin dia akan capai status, kita tak tahu, perjalanannya masih jauh lagi, tapi ialah dia akan jadi establish macam ujian kompetensi bahasa Inggeris yang lain, macam MUET dah lama kan tertapak, IELTS dan TOEFL sebagainya. It's a long way to go. Yeah, it's a long way to go. Hopefully growing big. Mungkin selepas ni dia ada flexibility yang lain pula yang akan muncul from HIT. So itu sahaja daripada kami. Terima kasih Doktor dan juga Hari bersama kami untuk segmen yang terakhir ini. Jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum. Bye.